Hi guys, welcome back to the channel. Pertama sekali saya minta maaf pasal dah 3 hari dah tak ada update video kerana ada emergency. Okey. Nombor 2, kita ada good news. Cuba teka apakah good news dia. Coming soon. Bukan kahwin, bukannya saya nak menjadi daddy. Bukan good news saya akan dapat baby, bukan. Good news dia kita akan tengok tempoh hari akan datang dalam blog. So stay tune. Okay guys, sebelum saya merapu lagi, jom kita unboxing. Ada 3 barang. Satu yang paling mahal. Jom kita tengok apa yang paling mahal. Jom. Okay guys, kita akan buka yang biasa-biasa dulu. Ya, yang mahal tu suspend. Jom kita tengok apakah dalam parcel ini. Tak guys, yang ni ialah mangkuk untuk masak Maggi ke pot yang saya order tu, yang saya rasa yang es krim tu yang belum sampai lagi kot guys. Ini ialah pot untuk buat macam-macam Maggi. Kan? Pot ni saya dah macam lawa, so saya belilah. Tada! Kan, comel kan? Dia cakap boleh letak atas kes. Cantik kan? Okay guys, kita akan buka next parcel. Yang ni mangkuk. Yang ni saya rasa yang penyidai tempat gantung tandas. Tempat gantung baju di tandas. Saya rasa yang tu. Iya, betul guys. Yang tu. Dia kena beli order dulu. Iyalah betul guys. Nanti kita akan tukar. Betul lah guys. Tentu. Nampak tak guys? Boleh assemble, nanti kita akan assemble dan pasang. Okay guys, jom kita buka hadiah yang minta buka hadiah ya. Buka parcel juga. Saya beli ya. Paling mahal. Nampak tak guys? Dekat 200. Nampak tak? 199. 200. Hand free Galaxy Burst free. Jom Samsung ya. Nampak tak guys? 199 dekat 200. Jom kita unboxing dia guys. Guys, nampak tak? Samsung. Nampak tak? Dia white colour. Dia tak nampak sangat. Nampak tak? Nampak tak? Samsung. Buka dia. 1, 2, 3. Nampak tak? Wow. Jadi kita akan try dia guys. So, dalam kotak ni kita hanya dapat dia punya hand free dengan kabel saya rasa lah. Betul. Kabel sahaja, tak dapat kepala dia ya. Ya, kabel type C. Yang ni getah dia lah. Getah untuk ni lah. Dia ada bagi 2 lah. Getah spare. Kalau macam dah koyak ke, dah pecah ke, getah dia lah. Nampak tak guys? Getah dia. Getah dia kita simpan. Kabel dia pun kita simpan. Pasal kita ada 2 dah simpan. Manalah tahu kan?
Okay guys, kita akan buat rutin rumah kita lah. Pada unboxing mesti kena buat rutin rumah, kemas, macam cuci baju. Tengok sendiri guys. So stay tune lah guys. Itu saja unboxing kita guys. Cantik, cantik, When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep, dreaming paradise, paradise, paradise. Every time she closed her eyes. सुते काश हरे आ रहा जन्म पिता लोक सुख बनिता होया तिन कौन खलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करया सब निधान Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. So guys, itu sajalah vlog untuk hari ini. Do like, share, subscribe to my YouTube channel. Kita jumpa dalam next vlog. Bye guys.